Hai para introvert dekat luar sana, I nak kenalkan something special untuk korang. Inilah dia ViewSonic LX16HD. Projektor ni memang benda yang terbaik tau untuk kita yang introvert ni. Dekat rumah je pun kita dah boleh hiburkan diri sendiri, tak payah nak bergaul dengan orang dekat luar sana. Projektor ni serius I cakap ni lah projektor yang paling memudahkan hidup I. Sebab sangat senang ya nak guna this projector, tak payah nak baca manual book dia pun kita dah boleh tahu cara guna dia. Korang dah tak payah keluar rumah dah, wayang tu terus ada depan mata. Dengan ViewSonic LX16HD ni, Netflix, YouTube, semua ada dalam satu projektor. Korang tekan je terus boleh layan semua tau. Tak payah pening-pening nak connect dengan handphone ke laptop ke, sebab semuanya dah disediakan tau dalam satu projektor ni. Korang tinggal pilih je korang nak tengok yang mana. Lagi best, screen minimum dia 80 inci tau. Korang nak tengok dari telefon, tablet atau laptop, semua boleh. Puas hati gila. I siap boleh karaoke lagi dalam bilik ya. Nak set up pun semua senang gila sebab semuanya auto. Wi-Fi, Bluetooth dah siap ada dan nak sambung apa-apa pun cepat dan mudah. Paling best, bunyi dia tu pun memang mantap gila weh, sebab pembesar suara dah built-in sekali tau, so memang feel habis. Design dia pun canggih gila tau weh, sebab kali sahabat, so memang takkan ada habuk yang masuk. Senang cerita, kalau korang nak have fun dekat rumah je pun korang belilah ViewSonic LX16HD ni.